Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Saya Abdul Rizwan bin Abdul Razak, pelajar ijazah sarjana muda Sains Politik dengan Kepujian di Open University Malaysia. So, untuk subjek khidmat masyarakat hari ini, saya diberi tugasan adalah perubahan kecil yang beri impak besar. So, apa aktiviti yang saya pilih? Saya telah pilih adalah aktiviti bergotong royong bersama dengan kawan dan ahli keluarga saya. Kenapa saya pilih aktiviti ini? Aktiviti ini akan memberi impak kepada sebelum itu. Saya berada di Taman Eco Rimba di Kahang. So, kenapa saya pilih untuk bergotong royong di sini adalah kerana di sini terdapat beberapa gazebo dan ini adalah pusat-pusat untuk orang bersantai di hujung minggu. Aktiviti riadah banyak dilakukan di sini. Tapi saya melihat keadaan gazebo di sini agak kurang bersih dan ada yang sampah-sampah sarap. So, saya mengambil inisiatif untuk membuat aktiviti gotong royong. So, saya sedang menyapu bersama dengan beberapa kawan saya dan juga ni ada kawan saya nama dia Amirul Ashraf. Ni anak saudara saya Akif. Tu ada kawan saya Benjamin. Anak saudara saya Aiman. So, kita orang mengambil inisiatif untuk membersihkan kawasan gazebo ni. Kerana bila hujung minggu, bila ada keluarga yang datang, diorang boleh beriadah di kawasan gazebo ini. Selain itu, kenapa saya ajak anak saudara saya? Sebab saya nak memupuk nilai supaya mereka ada nilai-nilai murni dalam hidup mereka. So, bila mereka nampak kawasan tu, even walaupun kawasan tu bukanlah kawasan rumah sendiri, tapi mereka ada inisiatif untuk membersihkan kawasan tu untuk memberi kesenangan kepada orang lain. Aktiviti ini juga berkaitan dengan pembangunan mampan kerana ia mampu membantu untuk menjaga kebersihan alam kita dan memastikan kawasan rekreasi sentiasa dalam keadaan baik untuk kegunaan masyarakat pada masa kini dan akan datang. Seperti dapat dilihat dalam video ini, rakan-rakan saya, mereka ada yang sedang mengutip sampah. Yang ini Amirul sedang nyapu daun-daun kering yang menghalang lalu di laluan susu gajah ini. Saya pun turut melakukan aktiviti yang sama. Kenapa saya ketepikan saja? Sebab saya ingin susu gajah ni dibersihkan dahulu kerana daun-daun ni pasti akan gugur lagi, dan kalau untuk bakar daun-daun ni dia ada risiko sedikit di saat cuaca yang tengah panas. Close up jambu dekat sana, kutip sampah. Ni anak saudara saya Akif. Dia pun turut membantu, tapi dia dah rasa penat. Tak apalah, budak-budak kecil berusia 5 tahun sedia untuk membantu pun sesuatu yang sangat-sangat baik. Sangat banyak daun-daun kering di kawasan susu gajah ni. Kalau boleh saya nak bersihkan semua, tapi kita buat yang mana mampu sahaja. Kita tak bawa water jet ke apa, tapi tak apalah, kita dah buang daun-daun kering atas ni, beberapa kita dah Ini adalah kawasan pentas. Kawasan pentas ni tak berapa banyak dah. So kami decide lah untuk kuiskan ke tepi. Tengok tu anak saudara saya, senang kerja dia kan. Ni Akif pun turut kutip-kutip sampah yang mana ada lagi. So kalau macam daun-daun kering ni, sebab memang banyak, sebab kawasan tu memang berpohon kan. So memang tak boleh nak elakkan daun kering daripada gugur. Inilah hasil bila dah dibersihkan. Bersihkan susu gajah lagi dan lagi. Memang banyak. Gazebo tak silap saya ada dalam beberapa gazebo, dalam 5 ataupun 6 gazebo ke 4, lebih kurang macam tu. Dah bersih. Okey, ni ada tu yang kan saya ada turut cakap, ada beberapa remaja kampung datang turut membantu. Ni diorang datang membantu. Terima kasih sebab diorang tengok kita orang tengah kemas-kemas. Lepas tu diorang macam, dia buat apa ni? So diorang pun datang membantu. Okey, inilah hasilnya. Nampak bersih sikit daripada yang asal. Okey, so kita orang dah selesai bersihkan semua gazebo yang ada. Total ada 4 gazebo kat sini, dengan ada tadi pentas kita orang bersihkan. Lepas tu laluan susu gajah ni. So daun-daun kering tu kita orang dah ketepikan apa semua. Cuma untuk bakar kita orang tak buat sebab takut merebak. Sebab sekarang suhu tengah panas. Bila bakar takut kejadian yang tak diingini akan berlaku. So sampah pun kita orang dah kutip tadi. Di mana hasil sampah? So ni antara sampah yang kita kutip lah. Ada lagi plastik sampahnya. So dengan aktiviti macam ni, secara tak langsung ada juga macam anak-anak muda datang. Bila kita orang tengah bersihkan, diorang datang. Diorang pun menghulurkan tangan untuk membantu kita dalam membersihkan gazebo dekat Taman Eco Rimba Kampung Sri Lukut ni. Terima kasih saya ucapkan dekat diorang lah.
So adakah program ni berhasil? Bagi saya ia berhasil sebab kita dapat ada orang datang turut membantu. Kita tak jemput pun datang membantu. Kita terima. Terima kasih sangat. Okey, lepas tu bagi saya keadaan gazebo pun semua dah bersih. Cuma ada yang kita perlu bersihkan pakai air lah. So macam sampah-sampah sarap kita dah kutip, kita dah kurangkan pencemaran alam sekitar lah daripada situ. Dia banyak nilai-nilai yang kita terapkan. Sebenarnya kita bukan sekadar untuk membersihkan sampah, kita menceriakan juga tempat-tempat istirahat, tempat-tempat riadah ni. So untuk saya mengakhiri video kali ni, video program khidmat masyarakat ni, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang terlibat dan terima kasih juga kepada pihak OUM sebab memberi kita suatu subjek yang memupuk nilai-nilai terhadap diri kita sebagai seorang pelajar. Bukan kita hanya fokus terhadap pelajaran sahaja, tapi ia juga memfokuskan kita ke arah aktiviti kemasyarakatan. Okay, baik. Assalamualaikum.